Saya dapat tahu daripada ustaz yang dapat kerja pakai kabel ini perbuatannya haram. Kerana ambil hak orang. Namun ustaz ada mengatakan perbuatan pakai kabel itu sahaja haram, tapi rezekinya halal kerana kerjanya halal. Contohnya kerja government, bukankah hasil rezeki itu juga sudah tidak betul? Cari kerjanya itu pun daripada kabel, iaitu perbuatan yang haram. Adakah gaji berkat? Dia begini, kalau kita asalnya haram, bolehkah menjadi haram semua? Itu ulama bincang. Ada perbuatan yang haram pada permulaan, tidak pada akhirnya. Contoh muamalat riba. Kita buat pinjaman riba. Apakah haram kita pergi bayar ke bank? Tidak haram. Kerana yang membayar itu adalah modal pokok. Kerana yang haram bukan modal pokok. Yang haram itu riba. Jadi time bayar riba itu yang diharamkan. Kerana muamalat itu tidak sah. Okey. Orang perempuan, dia kerja tempat yang halal. Okey. Tapi dia tak pakai tudung. Dia mendedahkan aurat. Adakah perlu gajinya haram? Tidaklah, kerana gajinya itu dia buat benda yang haram pada syarak. Itu menjadi pekerja. Adapun dia keluar rumah, balik rumah, tetap dalam keadaan berdosa setiap hari kerana langgar peraturan syarak. Maka kabel yang mana yang boleh? Kabel yang boleh ialah kabel memudahkan urusan. Kabel yang haram ialah kabel mengambil hak yang sepatutnya orang ramai diundi. Tiba-tiba mu anak saudara esko, ejah kamu dulu ke bawah meja. Bang, itu haram. Kerana tidak diundi. Okey? Okey, perbuatan kamu ini untuk mendapatkan lesen. Atau kita menipu pada peperiksaan. Apakah hukumnya? Hukumnya sama macam kabel ni, haram. Atau dia meniru. Ketak kawan tu tengok, dia tanda. Dia lulus. Bila lulus, dia boleh kerja. Kerana dapat testimoni, lulus cemerlang. Padahal dia tiru. Hukum meniru itu haram. Memang ulama kata haram. Dia pun dapat daripada sijil yang meniru tadi, dia minta kerja. Dalam minta kerja tak ada buat benda lain yang haram, maka hukumnya ulama ada mengatakan halal pekerjaannya. Tapi perbuatannya meniru tetap berdosa, dan rencetan daripada sijil yang dapat daripada jalan yang tidak betul, rezekinya tidak diberkati. Faham lagi? Jadi tak mestinya haram, yang tidak haram itu berkat. Tidak haram, tidak diberkati.